Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, letaklah jawatan. Penat dah rakyat ni. Pemimpin-pemimpin pembangkang dah berhempas pulas. Nak jatuhkan kerajaan, tak dapat-dapat sampai ke hari ini. Nak tebuk atap, tak berjaya. Bahkan kamu tambah lagi, perluaskan lagi bantuan-bantuan kepada rakyat. Mai Kasih, Aisara, STR ditambahkan bonus untuk kaki tangan kerajaan. Kerajaan negeri tak buat, kerajaan negeri tak bayar, kamu tolong bayarkan. Macam-macam bantuan kepada rakyat kamu buat. Ini dah menyusahkan pemimpin-pemimpin pembangkang untuk rampas kerajaan. Lagi-lagi nak tebuk atap, lagi-lagi nak tukar kerajaan. Tak boleh-boleh sampai ke hari ini. Tapi cara yang paling ampuh adalah menggesa kamu letak jawatan. Itu saja. Kami buat Himpunan Melayu Berdaulat. Kami buat Selamatkan Malaysia. Macam-macam kami buat. Kamu still degil berikan lagi peruntukan kepada kerajaan negeri pembangkang. Tambah lagi peruntukan. Buat macam-macam projek untuk negeri-negeri pembangkang. Tak ada duit bagi hutan. Tak ada duit bagi peruntukan. Letihlah rakyat macam ni. Aduh, hai. Pembangkang-pembangkang pula. Yalah. Mereka tu tak boleh duduk kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sampai habis penggal ke ataupun penggal akan datang. Macam-macam fitnah dia orang buat. Tak mampu nak suruh kamu beradar daripada jadi Perdana Menteri. Macam-macam dah kami buat. Tak mampu juga. Last sekali, letak jawatan. Itu saja yang mereka mampu.